Kalau fikir pasal kita dua, memori apa yang abang ingat? Masa kecil-kecil nak dukung je cari abang. Sebab tak ada orang boleh dukung you. Kenapa pula? Sebab you tembam. Mana ada. Okey je. Siapa boleh dukung you? Aisyah rasa hubungan kita berubah tak bila you dah besar? Berubah sikit kot. So dulu time sekolah menengah semua macam jarang pulang makan dia. I busy lah. Busy. So selalu kerja sampai malam. Dan sekarang kerja dah fleksibel sikit. Lepas tu ada masa dah boleh keluar makan semua. Seminggu sekali at least. Momen apa yang you ingat sampai sekarang sampai you besar? Tadi you call I, lepas tu Jackson pun. Thank you lah you. Ya, masih ingat you kan? Yelah, tengah kerja, drive ataupun nampak Jackson pun tu, terus ingatkan anak. Tak manis sangat kan? Tak lah. Yelah. Okay, apa yang you nak terima kasih dengan selalu ni? Boyo betul. Selalu Aisyah cakap, nak iPhone ni, iPhone baru. Lepas tu selalu cakap, no tak boleh. Tapi last you akan beli juga. Lepas tu cakap, nak ni tak nak pakai, second hand. Tapi sebenarnya you beli untuk Aisyah. Faham? See? Pandai tu. So nak terima kasih lah. Sama-sama. Dan kalau Aisyah bukan anak you, apa yang akan cakap Aisyah dekat orang lain? Nak cakap dia cantik, memang cantik lah. Tapi cakap dia rajin kerja. Thank you. Gagal. Tu Aisyah. Terima kasih menjadi anak yang baik. Harap Aisyah takkan lupakan abah bila abah dah tua. Semoga you jadi isteri yang baik juga seperti mami bila dah kahwin. Dan harap you sentiasa sihat dan ceria selalu. Peace you. Dia ada sign. Bye. Tu signature dia. Peace you. Tu abah. Thank you sebab selalu ada dengan keluarga you. Selalu belikan apa kita nak. Aisyah nak sore kalau ada terkasar basuh tapi rasanya sekarang okey je. Kan? Semoga you sihat selalu. Pergi buat medical check up dan hidup sampai tua. Tua ya? Sampai anak Aisyah besar. Thank you. Okay, bye. Aisyah.